Kemboja indah dengan kuil dan senyuman di kad pos. Namun, dekat jalan pelancong, rakyat hidup sempit dan kira setiap wang shilling. Di Kemboja, periuk api masih ditemui. Ikan di Tonle Sap makin berkurang. Pinjaman cepat merampas tanah dan rumah keluarga. Bandar bina pencakar langit. Hanya selang satu blok, ada halaman kotor tanpa sistem kumbahan. Anak-anak kerap ponteng sekolah demi bekerja. Ini kehidupan biasa jutaan rakyat Kemboja. Kisah mereka akan dibincangkan seterusnya. Kemboja ada raja, tetapi keputusan dibuat oleh orang berkuasa lama. Pembangkang disekat, media bebas ditutup, aktivis ditahan, pos tajam di media sosial boleh cetus masalah. Rakyat biasa tidak bantah pegawai. Aduan lambat bertahun-tahun, mahkamah sering sokong yang kuat. Kempen pilihan raya tenang, namun tiada persaingan sebenar. Ramai di Kemboja cuba tidak menonjol. Mereka harap hari esok tidak akan lebih buruk. Pada tahun 70-an, Kemboja mengalami genosid. Ramai orang terkorban dalam masa singkat. Sekolah dan hospital musnah. Guru dan doktor hilang. Negara itu terpaksa bangkit dari hampir sifar. Kesan itu masih kelihatan hingga kini. Hampir setiap keluarga ada cerita saudara yang hilang. Masa lalu ini masih mempengaruhi keputusan. Rakyat berhati-hati dengan janji-janji besar. Mereka menghargai ketenangan dan tidak mengharapkan perubahan pantas. Mereka ingat bagaimana eksperimen lalu berakhir. Di seluruh Kemboja ada kubur besar. Tulang-tulang bersepah di merata tempat. Sesetengah sudah lama diketahui, yang lain ditemui masa pembinaan atau di ladang. Museum menyimpan dokumen dan barang mangsa. Sekolah pula mengajar tentangnya dengan bahasa mudah. Ingatan keganasan buat rakyat berhati-hati. Protes jarang berlaku. Bertengkar dengan kuasa menakutkan. Kepercayaan pada mahkamah rendah. Oleh itu, isu penting kekal peribadi. Ia tidak dibincang secara umum. Ramai pilih selesai masalah senyap-senyap. Mereka guna kenalan dan jiran. Di sempadan dan kawasan luar bandar Kemboja, ranjau dan bom masih ada. Pembersihan ranjau dilakukan setiap tahun, namun risikonya kekal. Petani mengelak seluruh ladang. Tanda bahaya ada di kampung. Sekolah mengajar anak-anak agar tidak menyentuh penemuan. Letupan mencederakan orang. Keluarga perlu membayar rawatan dan rehabilitasi panjang. Mata pencarian terjejas. Bila tanah berbahaya, tiada siapa membajak atau mencari kayu api. Kampung menjadi lebih miskin. Ini masalah Kemboja yang senyap tetapi nyata hari ini. Sistem politik Kemboja hampir tidak berubah berdekat-dekat. Kini anak bekas pemimpin berkuasa. Kesatuan Sekerja dan parti berfungsi di bawah tekanan. Laman web disekat dan kritikan di media sosial mengundang panggilan untuk penjelasan. Mahkamah bergantung pada hubungan. Pihak beruang selalu menang dalam pertikaian besar. Rakyat memilih untuk berdiam diri. Kestabilan dilihat lebih selamat. Pembinaan besar berjalan pantas. Namun, jika projek menekan orang miskin, pandangan mereka diabaikan. Keluarga dibiarkan tanpa perlindungan atau pilihan. Suka mencari rezeki di Kemboja, padi, memancing, pembinaan atau perniagaan kecil. Jika tidak cukup untuk rawatan atau sekolah, mereka ambil pinjaman cepat. Kemudian, mereka tenggelam dalam faedah dan denda. Tanah sering menjadi cagaran. Satu kegagalan tanaman atau penutupan kilang, keluarga akan kehilangan rumah. Ini perbualan biasa di pasar, di mana hendak meminjam dari siapa membeli beras secara hutang, bagaimana bertahan sehingga hujung bulan. Bantuan komuniti ada, tetapi tidak bertahan lama. Gaji rendah dan tiada simpanan kekal menjadi masalah. Hutan Kemboja musnah selama bertahun-tahun, pembalakan, ladang baru, kebun getah dan kelapa sawit. Tanah sering didaftarkan atas nama syarikat, penduduk pula hilang tanah warisan mereka. Pampasan, jika ada, jarang cukup untuk memulakan hidup baru. Kayu api dan makanan hutan turut lenyap bersama hutan, tanah menjadi tandus. Mereka yang tidak tahan berpindah ke bandar, hidup di kawasan setinggan tanpa air bersih dan hak milik. Hubungan dengan kampung terputus, tiada lagi sokongan daripada jiran. Tasik Tonle Sap di Kemboja bersambung dengan Sungai Mekong. Masalah ikan di sini teruk. Kemarau, empangan dan penangkapan ikan berlebihan menekan paras air. Ini mengurangkan ikan, memendekkan musim dan memerlukan lebih banyak bahan api. Bot pulang dengan tangkapan yang hampir tidak menampung kos petrol dan pukat. Apabila ikan tiada, harga makanan naik, hutang bertambah dan anak muda berpindah ke bandar atau luar negara. Bagi kampung air, ini realiti baru. Kurang protein di meja, nutrisi anak terjejas dan keluarga berpendapatan kurang. Banyak rumah kosong di musim yang dulu meriah dengan aktiviti air. Di Tasik Tonle Sap Kemboja, terdapat seluruh kampung terapung. Elektrik tidak stabil, tiada sistem kumbahan, sekolah dan klinik jauh. Musim hujan, rumah ditahan atas tong dan kanister.
Musim kemarau, ia dipindah dekat kawasan cetek. Dokumen rumah rumit, orang ramai bimbang diusir. Jika ikan sedikit, keluarga berpindah ke darat atau ke kawasan setinggan berhampiran bandar. Bagi anak-anak, ini bermakna ponteng kelas, selsema dan jangkitan kulit. Malam hari, ribut menggoncang rumah. Pagi esoknya, semua pergi bekerja dalam keadaan letih. Kilang jahit dan kasut di Kemboja menjahit untuk jenama terkenal. Namun, gaji mereka hanya cukup untuk bilik dan makanan. Kerja lebih masa adalah biasa dan kesatuan sekerja lemah. Ada risiko lain pula. Orang dipanggil ke pejabat gaji tinggi. Telefon mereka dirampas dan mereka dipaksa terlibat skema dalam talian. Jika menolak, mereka diugut denda latihan. Pintu ditutup dan pengawal tidak benarkan keluar. Polis melakukan serbuan dan sebahagian orang berjaya diselamatkan. Namun, iklan kerja idaman dengan penginapan muncul berulang kali. Seseorang akan bersetuju lagi, jalan ke sekolah mahal dan jauh. Sebab itu, anak-anak kerap tinggal di rumah. Mereka bantu di ladang atau jual makanan di tepi jalan. Pakaian seragam dan buku teks perlukan wang. Makanan sekolah pula tidak selalu ada. Jika anak sakit, keluarga ke klinik swasta. Mereka bayar tunai kerana insurans lemah. Rawatan sering ditangguhkan. Remaja berhenti sekolah awal untuk bekerja. Kitaran kemiskinan berlanjutan. Ilmu mereka sedikit, kesihatan terjejas dan kerja selamat sukar dicari. Guru cuba sedaya upaya mengekalkan anak-anak di sekolah. Namun, sistem pendidikan ada banyak keterbatasan. Ratusan ribu penduduk Kemboja pergi mencari rezeki di negara jiran. Mereka bekerja di tapak binaan, ladang atau hotel. Tanpa dokumen rasmi, mereka mudah terdedah kepada denda. Atau mereka mungkin tidak dibayar gaji langsung. Wang ini mereka kirim pulang ke rumah. Anak-anak dan warga emas bergantung hidup padanya. Keluarga terpaksa berhubung melalui panggilan video bertahun-tahun. Itu pun jika internet mereka stabil. Panggilan sering terputus tiba-tiba. Pertemuan pula tertunda selama bertahun-tahun lamanya. Jika majikan tidak membayar gaji atau polis mengenakan denda, mereka pulang dengan tangan kosong. Lalu, mereka terpaksa mengambil pinjaman baru. Ini untuk melunaskan hutang lama mereka. Dan kemudian, mereka kembali berangkat bekerja. Angkor Wat membawa masuk jutaan pelawat ke Kemboja. Namun, keuntungan utama dinikmati oleh hotel besar dan syarikat pelancongan. Penduduk tempatan menjual makanan dan cenderahati di sepanjang laluan. Tetapi musim pelancongan mereka singkat. Sewa tempat pula sering meningkat. Pada tahun-tahun yang suram, jalanan menjadi lengang. Di pusat bandar, jalan raya dan hotel baru dibina pesat. Namun, tidak jauh dari itu, ada kawasan kejiranan tanpa sistem kumbahan. Sumber air mereka juga sering kotor. Realiti ini bermakna satu hal bagi penduduk. Pemandangan indah itu tidak mengubah kos harian mereka. Pekerjaan pula bergantung pada musim pelancongan. Ia juga bergantung pada keputusan orang lain. Mereka tiada kuasa untuk mempengaruhi ini. Ibu kota Kemboja penuh pencakar langit dan kompleks kediaman mewah. Tak jauh dari situ, ada asrama pekerja dan rumah zinc. Pusat bandar bersinar dengan restoran dan papan tanda. Pinggir bandar gelap dan lembab, jalanan berlumpur selepas hujan lebat. Lebuh Raya Baharu tidak selesaikan kesesakan trafik. Ia juga tidak atasi masalah harian. Anak muda mahu bekerja di pejabat dan belajar Inggeris. Namun, peluang pekerjaan kurang, ramai dapat kerja melalui kenalan. Golongan miskin tiada dokumen rumah. Mereka bimbang dipindahkan setiap hari, barang disimpan dalam bungkusan. Masa depan mungkin lebih banyak kemarau dan banjir. Berkurangnya beras dan ikan, harga akan naik. Tanpa peraturan tanah yang adil, sekolah baik atau sistem keadilan, kemiskinan tidak akan lenyap. Namun masih ada harapan. Belia Kemboja tekun belajar bahasa, komputer, cari rezeki halal. Mereka tidak takut menimba ilmu. Jika dibenarkan bersuara dan bela diri di mahkamah, banyak perubahan boleh berlaku. Jika ini menarik, sila langgan agar tidak terlepas episod baru. Kandungan kami ringkas dan padat.